sejak kecil lagi kan, as a Chinese myself, right? So mak saya suruh, Wing, anak mesti perlu simpan duit. Okay, that's the first thing. And then, Wing, you mesti perlu beli satu rumah. Right? And then last, you mesti perlu kerja sangat-sangat kuat supaya you boleh simpan lagi banyak duit dan boleh beli rumah dengan secepat mungkin. Right? So this is the culture of as a Chinese, especially dalam keluarga saya. So saya nak tanya, so sama ke dengan in the Malay? Itu sama. Saya rasa that is advice ataupun konsep yang sama in any culture. In Malay culture pun macam tu. What they say is, besok bila kau dah bekerja, simpan duit, kumpul duit, tak ada duit, beli rumah. That's what they say. Beli rumah, duit simpan. But they never say melabur. Betul. They always say simpan duit and then beli rumah. Okay. So sekarang ni kita merasakan it's true that what they say, simpan duit for emergency purposes or for what purposes, and then beli rumah. But now kalau you nak simpan duit, put it in a bank. Bank mungkin bagi maybe 3%. Tapi inflation pun 3% juga. Okay, so maybe the value tu tak ada. Jadi, but I'm not saying that all the money yang you ada, you letak dalam melabur. Maybe you have to bagikan duit tu separuh, simpan di bank, and then separuh lagi simpan di melabur. Because pelaburan is been proven yang kalau kita we pick and choose the right stocks, we do a good research on stocks yang kita nak invest, mungkin as a start kita pilih saham-saham yang mengeluarkan dividen selalu, itu menunjukkan syarikat tu syarikat terbaik, and then kita pilih beberapa jenis saham dan kita pegang long term, dia akan memberi manfaat yang positif long term, bukannya kita nak fikir short term. Download Malaysia's leading AI investment tool, Value Farm, for free now at Google and Apple Play Store.